Hai, kembali di channel Adam Gaming 1337. Dan kali ini kita akan cuba misi Ultraman Leo. Okey. Sekejap saya nak pergi tandas sekejap. Okey, kita akan lawan siapa rasanya? Oh, yang benda terbang ni. Kejap, rasanya agak susah sebab tante dia boleh terbang mungkin. No, dia boleh terbang guys. Macam mana nak lawan? Ya, kita akan jadi Leo. No. Kita kena lompat ke untuk. Aduh, jaga apa pula tu? Ya. Jadi ya. Aduh. Dia main terbang. Waduh. Aduh. Ambil ni. Rasakan ni. No. Ambil ni. Sekejap, rasanya macam dah nak dekat dengan sekolah lah pula. Sebab nampak macam sekolah benda tu. Rasa. Oi, buat apa diam ha? Alamak, bahaya ni bos ni. Tak kena tipu lagi. Sini ah. Main tipu. Alamak. Kalau tu mesti dia cenderung bos suka main tekan bulat macam tu. Aduh. Tak kena lagi. Okey, ambil ni. Ha? Rasakan ni. Apa pula? Oh, ambil kapal terbang. Alamak, macam dah nak dekat dengan sekolah je ni. Bahayalah macam ni. Alamak. Aduh. Teruk ni Milai pasti dapat teruk ni. Aduh, teruk lah macam ni. Aduh. Sini ah, main tipu. Oh, penipu sini lawan. Aduh. Dah nak dekat dengan sekolah lagi ni. Rasakan ni. Ambil ni. Sebab main tipu hanya kan. Rasakan ni. Kita pusingkan dia balik bagi tak kena sekolah kat situ. Sebab nampak map. Nampak benda tu macam sekolah. Okey. Dan kita akan sepak dia. Okay. Kita akan guna ni. Siap. Ambil ni. Astagfirullah, tak sakit.
Ya, ambil ni ya. Ambil ni. Ambil ni. Rasakan ni. Ha? Ambil ni. Ya, rasakan ni. Alamak, waktu dah nak habis. Bahaya ni. Hop. Semoga lah dapat kalahkan dia. Sebab tu tengok waktu dah nak habis. Aduh, sikit lagi. Kita pukul beberapa kali kat dia. No. Okay. Sekarang waktu yang tepat. Aduh. Ambil ni. Rasakan ni. Raksasa paling main tipu ah. Ya, ambil ni. Mati lah. Sorry guys, kebakaran ini kita dapat nilai yang teruk rasanya. Dah agak teruk. Oh, dapat B. Boleh lah. Okay, kita akan cuba misi satu lagi. 3 lawan Evil 3. Kita skip pula. Tapi tak apa, jom. Kita akan tamatkan lawan dia. Ya, kita tombok Evil 3. Ambil ni. Ya. Okay, kita jadi Sky Tag. Dia cepat tapi alamak. Ambil ni. Kita akan campak dia. Tapi kita akan jadi 3 power type. Walaupun agak lambat tapi agak kuat dia ni. Aduh. Alamak, kena tipu dengan Evil 3. Ambil ni, rasakan ni Evil 3. Rasakan ni, tapi jangan sampai mati. Kita kena buat dia lemah, tapi kena buat 3 pun lemah juga. Nanti akan ada kat sini yang 3 akan lawan apa tah, Zeparium Caution dengan Evil 3. Jadi kita akan lawan dia ke penyawa sikit. Aduh, ui. Maka dah kena pukul pun tak sakit juga. Ambil ni, sakit kan. Kita akan campak dia. Rasakan ni. Ya, ambil ni. Salah pula. Salah lagi. Okay, kita akan jadi 3 Sky Type. Bukan. Salah cakap, 3 multi type. Tak boleh gerak. Apa pula tu? Ikan keluar dari bawah tanah. Rasakan ni ya. Rasakan ni. Rasakan ni. Sinilah Evil 3. Okay. Sekarang kejap, kita kena buat bar dia banyak sikit lah. Okay, sini. Ya. Ui, boleh elak.
Aduh mak. Aku tak dapat tangkap. Sebab ikan tu kacau 3 dengan diorang berdua yang tengah lawan. Okey, rasanya cukup. Okey, sini serang. Sini serang sampai kat. Okey. Kita bagi V3 serang sampai 3 kedip-kedip macam V3 juga. Okey. No. Kita kena serang guys. Okey. Kita akan cuba biarkan 3 kena serangan evil 3. Okey. Nah, bagi dia guna kuasa cantum dan 3 pun sama. Nanti tapi kena buat dua-dua lemah dulu. Okey. Okey, bagus. Okey. Alamak. Kita campak dia. Ya. The moment of truth. Yeah, jadi. Jadi guys. Kejap. Yeah, the moment of truth. Okay. Saya tak tahu kena tekan mana. Mungkin bulat dengan kotak. Yes. Kita menang. No. Ya. Okay, dia lemah. Dah mati. Walaupun dapat melee buruk, tapi kita dapat benda yang epic. Macam ni contoh dia. Okay. Aduh, tak bagus. Bagus. Dapat B je. Okay guys, video kita sampai sini aja. Okay lah. Bye-bye.